Assalamualaikum semua. Okey, so untuk video kali ni, tengok ni dekat tangan saya ada apa? Ini adalah produk ITSC Screen. Okey, so produk ni dia sebenarnya kegunaan dia apa Dia macam botol mandi pun ya juga kan. Tapi sebenarnya dia bukan botol mandi. Sebenarnya produk ni dia boleh basuh semua benda yang ada dekat dapur kita ni. Apa bendanya? Contoh macam makanan. Makanan tu bukanlah makanan yang dah masak kan. Contoh makanan macam telur, buah-buahan dia boleh basuh guna benda ni saja. Lagi satu yang penting, barang mainan budak. Barang mainan budak-budak pun boleh basuh guna benda ni. Okey. So nak guna dia pun sangat-sangat senang. Okey. Dekat situ ada bekas dia lah. Tinggal bekas kemudian letakkan air sikit. Okey. Kemudian gunakan sahaja brush macam biasa. Kalau boleh tengok kan, nampak? Kalau boleh tengok dia punya buih dia. Macam tu, nampak? Okey. Ini buih dia. Sekejap saya tunjuk buih dia. Nampak? Letak sikit je tapi buih dia memang banyak Okey. So, nak basuh pun boleh. Kalau macam contoh kita nak basuh mainan budak kan. Tinggal lalu je dekat air macam tu. Kemudian kita gosok-gosok je macam ni. Untuk mainan budak. Okey. So nanti kalau macam budak-budak main ke apa kan. Tak adalah macam dia nak masuk mulut kita risau. Benda ni bersepah, merata kan. Dia dah pergi merata. Alih-alih budak masuk mulut. Boleh jadi keracunan Okey. So berhati-hati. Jadi gunakanlah sabun yang macam ni. Jangan risau sebab dia apa? Ada tanda halal. Dia memang halal So boleh guna untuk semua. Okey. So nak dapatkan dekat mana benda ni? Tengok dekat bawah.